Wow, sampai terangkat korang aku punya traktor. Aduh, hai, malang-malang nasib aku hari ni. Hei, okey korang, tenggelam tayar tengah aku. Hari ni memang malang, kau tengok video ni sampai habis, apa akan jadi. Okey korang. Welcome back to my channel. Assalamualaikum. Okey korang, hari ni kita banjir kat kawasan blok yang aku angkat. Malam tadi, dari pagi hujan lebat, dari malam sampai ke pagi. Lebih kurang macam tu lah. Kau tengok keadaan dia. Allahu Akbar. Teruk. Apa nak jadi dah ni. Buah pun hampir-hampir hanyut. Jom kita tengok. Dekat jalan besar ni jalan utama kan. Sekejap aku tunjuk korang. Jalan besar ni jalan utama. Habis banjir. Sebab hujan tengah lebat sekarang. Cuaca tak menentu kan. Hari pun dah apa tu, tak menentu. Kadang hujan, kadang tak. Hai, kau tengok ni jalan besar ni aku tunjuk. Jom. Itu dia. Nampak tau. Oh, ilahillallah. Ini kalau berenang ni, ikan jos pun ada ni. Tengok tu. Uish, memang dahsyat korang. Tahulah nak cakap macam mana. Singkat kata, memang banjir lah korang. Kan? Aduh, kau tengok. Allah, teruk ni. Memang teruk. Jalan utama pun banjir korang. Sebab dari malam tadi, aku tidur. Kan? Bangun ke pagi nak angkat buah. Hujan. Itu kalau melintas tu, tapi rasa boleh lagi kalau traktor aku melintas. InsyaAllah lah, tak sangkut. Kan? Ini buah yang aku baru angkat. Jom kita sambung angkat buah lu. Let's go. Nak tengok buah cun-cun kan. Kita angkat buah lu. Nak kena jalan depan tu tau. Sebelah tu sungai. Nanti aku tunjuk korang sebelah tu sungai. Okay, let's go. Kita angkat buah dulu. Reverse lu. Biar aku pun tak berani sampai belah sana. Tapi sangkut. Tapi harus angkat. Sebab takut malam nanti kalau hujan lagi lebat korang, memang habis lah. Habis. Jom tengok aku angkat macam mana tu. Slow korang. Tengok kat belah dalam tu. Memang banjir lah. Buah pun bersih lah. Tapi macam ni kan, buah berat sikit lah. Kalau kena hujan memang buah berat sikit. Tapi masalahnya korang, nak cari buah tu, bila dah teranyut tu memang habis lah korang. Hai, kat tempat korang macam mana? Dah musim panas balik ke apa? Kat sini 1 jam hujan, 1 jam berhenti. 1 jam hujan, 1 jam berhenti. Ni kalau terus ke sana hanyut aku ni. Boleh sampai ke Indonesia aku ni. Dari Malaysia ke Indonesia hanyut lah ni. Ayo tengok, memang parah korang. Memang parah. Nanti aku cuba jalan dekat jalan besar tu. Lepas ke tak lepas. Kalau tak lepas ikut jalan besar tu, memang tak boleh nak angkat buah lah. Sebab buah dekat belah sana. Jalan utama memang kat situ. Tak boleh nak buat macam mana. Tapi aku cubalah. Okay, korang tengok aku cuba slow lah aku cuba. Okay, let's go. Tapi banyakkan doa lah kan. InsyaAllah boleh ni. Kalau tak boleh memang sangkut lah. Kena panggil JCB lah. Tapi kena cuba jalan juga. Tapi aku rasa boleh tu. Sebab mungkin dalam paras lutut atau paras paha. Jom kita cuba. Let's go. Korang nantikan. Berdebar pula aku ni sambil fikir. Tapi kena cuba juga. Okay, jom. Kita mula. 1, 2, 3. Let's go. Ceng. InsyaAllah boleh ni. Okay, aku gas. Terus masuk laju. Memang kuat ni. Ini kalau jala ni ada ikan ni korang. Memang ada ikan ni kalau jala ni. Tak ikan lele, ikan keli. Kalau kat Malaysia panggil ikan keli, dekat Indonesia panggil ikan lele korang. Tapi ikan terubo yang panggil ikan terubo ke ikan putih yang banyak tulang tu. Kalau goreng garing sedap juga. Ada ni kalau nak jala. Tapi masalahnya sekarang aku tengah angkat buah kan. Kalau menjala macam tak patut pula kan. Tapi kita settle angkat buah dulu lah. Macam kau tengok yang first aku tunjuk tadi yang aku sangkut kan. Kau tengok video ni sampai lah tadi, sampai sangkut. Aku macam terlepas simpang kau macam ni. Tuk tengok dah tenggelam korang. Kan sekarang ni kan pejam celik dah nak raya, pejam celik puasa dulu baru raya ya. Lebih kurang macam tu lah. Aku jalan-jalan terus tersangkut. Ni korang, aku test masuk memang okey lah, boleh angkat buah macam biasa. Tapi itulah, malang tak bau-bau. Korang tengok video ni jangan skip sekejap lagi aku sangkut ni, confirm aku sangkut. Tak boleh nak buat macam mana lah. Tiba-tiba tenggelam sebab biasa aku hafal jalan tu. Rupanya jalan yang depan tu kita angkat buah. Jalan depan tu rupanya dia ada dalam. So tayar besar aku ni boleh tenggelam korang. Tak boleh nak buat apa lah. Memang sakit kepala, sakit otak lah korang. Apa boleh buat, sabar je lah. Tak boleh nak buat apa lah korang. Ni angkat buah nak promosi sikit lah. Kalau siapa yang pakai manual tu, baik-baik suruh toke dia beli grabber lah. Grabber ni lah mesin cangkuk buah, tak letih. Biasa satu hari boleh 2 beam. Satu beam tu 8 tan lah. Kalau yang ni boleh pergi sampai 2 beam kan, 4 beam pun boleh. Tengok buah banyak ke tak. Okay, aku mencuba nasib angkat buah kat tempat hujan ni.
Oh, tu tengok tu sebelah sana tu sungai korang. Jalan besar tu korang. Jalan besar pula, jalan besar tadi. Sungai besar ni korang. Dah naik sampai atas ni. Aku memang tak tahu berenang kan. Kau tengok ni. Ini jalan ni. Kau tengok buah dah tenggelam tu. Satu biji. Ni buah yang aku kena angkat. Buah memang cun-cun lagi lah. Tengok masak memang cun lah. Semalam dia bawa potong. Kena hujan. Tengok macam mana aku nak angkat ni. Dari ujung sana sampai ujung sini. Sebab dia sebelah sungai. Kau tengok sungai ni Sekejap aku tunjuk kereta aku. Ni kereta glibber lah korang kan. Ni sungai dia. Oh ilah Allah. Korang nak aku cuba terjun ke? Kalau video ni dapat 1 juta views, aku terjun lah sungai ni. Tapi hanyut lah. Tak jumpa lagi lah aku. Aduh. Tengok. Hanyut macam buah tu. Bye-bye buah. Tu. Nampak sana tu jembatan aku lalu tu. Tu jembatan tu. Tapi nasib baiklah jembatan tu tak tenggelam. Tu ada bangau terbang tu. Bangau. Oh bangau. Pula. Okey. Pening, sakit kepala aku. Sakit otak, beku otak. Macam mana nak ambil buah ni? Aku pun tak tahu jalan mana satu nak ambil. Tapi aku dah masuk sini. Aku kena pusing balik lah. Inilah kejadian yang hampir terjadi. Yang aku sampai terpacak belakang tu. Hampir sangkut. Kalau pergi kat sana memang tak balik lah aku. Kan? Kampung pun tak balik. Rumah pun tak balik. Tidur sini lah. Tapi aku kena reverse balik lah. Sebab aku dah jalan ke depan. Jalan pula lebih kurang sama. Hong semua cantik sama macam jalan. Pening. Apa-apa hal tengah jalan. Ni lah ceritanya berulang, berlaku. Tup-tup kan. Pejam celik. Aku dah tersangkut dekat dalam ni. Ingatkan jalan yang aku jalan tadi rupa sama je. Kau tengok. Dah tersangkut, dah tenggelam. Ke belakang tak boleh. Ke depan dah tak boleh. Parah. Ni waktu ni aku dah mula mencarut dah. Tapi bulan puasa kena sabar lah. Pening kepala aku korang. Dah tak pandai berenang ni. Aku takut loncat. Loncat memang aku karam ni dalam ni korang. Memang karam kan. Kau jangan skip video ni. Aku telefon JCB suruh bantu. Boleh tolak ke tak boleh tolak. Dia dua je. Tolak pakai rantai. Tapi kalau video first yang korang tengok tadi pakai rantai. Tapi tengok ni macam mana aku nak settle ni. Allah Akbar. Bulan puasa cobaan betul lah ni. Memang tak boleh nak buat apa lah korang. Tengok ni. Oh ilah ya Allah. Air tengah laju ni korang. Tak boleh nak buat apa. Air tengah laju ni. Tengok ni. Aduh. Aku tunjuk. Tayar besar aku tu tenggelam. Hampir hilang tayar besar. Nampak tu. Hampir hilang. Berapa dalam tu. Kalau itu dalam hampir parat pinggang juga kot. Dah saka. Tak boleh lah. Sebab tersangkut. Memang dalam dia tu tempat dia. Memang dalam gila korang. Aduh. Pengajaran untuk aku lah lain kali. Kalau air tinggi macam ni. Jangan nak pandai-pandai. Nak tunjuk hero masuk pula korang. Apa dah jadi dah masuk. Punah ranah lah hari ni. Harap boleh siap cepat. Boleh balik awal. Tapi aku cubalah. Tapi tak nyok ni. Rasa yang kat depan ni paras-paras lutut. Sekejap aku loncat 1 2 3. Okey, paras-paras lutut lah tak sampai. Nasib baik. Masuk mulut. Batal puasa. Habis basah seluar. Jom aku cuba sekejap. Tengok keadaan. Aku dah telefon Zali tadi. Tengok keadaan. Panjat sekejap. Panjat balik. Kau tengok tenggelam di sana. Tayar besar tu selam. Mana ni. Pening kepala. Dah bulan puasa. Buah tak habis lagi. Sekejap lagi panas. Fikir lu santai lu. Lali lo. Pening. Nampak santai tapi pening korang. Kalau macam ni macam mana nak settle buah ni. Zali pula. Driver JCB nama dia Encik Zali. Dia buat dalam kawasan jauh juga. Kan. Memang aku loncat kalau dapat 1 juta views video ni korang. Okey, kita tunggu Zali sekejap. Sambil-sambil kita tunggu Zali. Mana tahu ada ikan kan. Kita tengok tepi ni. Ada ikan jos ke, ikan puyuh ke, ikan sepat ke, ikan haruan ke. Aduh, tong ni memang untuk aku sempat ada nampak tong kuning tu kan. Ni dalam ni korang. Ni kalau aku masuk situ memang paras pinggang ni kat situ korang. Nanti aku try masuk korang tunggu. Aku try masuk. Alang-alang celup pakasam tunggu Zali ni. Kita test tengok try masuk dalam tu. Kita kaut-kaut. Mana tahu ada belut ke, ikan ke kan. Buah sawit ke. Buah sawit dekat atas tu lah. Memang tengah habis ni. Kalau paksa memang habis lah. Tak boleh paksa ni. Memang kena tunggu JCB tu. Sekejap aku tengok dekat tayar dalam tu. Dalam ke tak. Ini dah nak pakai lutut. Kalau masuk belah situ tak. Sekejap aku berani ke tak. Dia dalam. Dalam. Basah suar aku pula. Sekejap aku angkat. Pening lah. Lalang cuci kereta dah lah. Biar bersih sikit kereta. Cuci sport ring. Cuci atas. Sayang-sayang sikit kereta. Panjat duduk. Menikmati hari yang mantap korang. Okey dah. Zali dah sampai dah dengan Mandu. Mandu tu boleh tergelak-gelak. Aku dalam kondisi yang bahaya ni. Okey kita tengok korang.
Dia tarik ke dia tolak. Tapi tadi dia tolak tu. Tolak lepas tak lepas. Sebab dia tolak tadi sampai terangkat trailer aku. Okey, kita mula. Okey, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tolak dulu. Sekejap aku panjat dulu korang. Naik dulu. Kena naik kat belah sana. Okey, sekejap Oh, aksi sikit. Okey, kejap korang. Ya, kerja kalau stres-stres kan, lama-lama cepat tua. Walaupun benda ni serius, ada main-main sikit wow, okey lah kan. Tapi jangan gurau sangat. Kerja tu tak jalan. Settle ni aku terang kat buah ni. Tapi tak tahu lah settle tak ni. Takut JCB pun sangkut ni. Okay, kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap aku hidup kat kereta dulu. Okey, dah hidup dah. Okey, aku cakap tolak. Allah Akbar. Allah, sekejap. Aku cakap dengan JCB tu sekejap tau. Sekejap. Sekejap. Aku masuk double. Okey. Okey, mula JCB. Okey, jali. 1, 2, 3, go. Itu dia orang bacak motor aku bacak kereta korang. Allah, jatuh buah satu. Tak boleh nak buat apa dah tu buah tu. Lagi kering tu boleh ambil. Alhamdulillah. Okay, trailer pula sangkut. Sekejap, tunggu dia tolak dulu trailer. Setting dulu. Alhamdulillah, lepas korang. Okay, sekejap. Aku jalan dulu. Aku terus ke depan dulu. Kita pusing. Memang belah belakang ni memang tak boleh nak buat apa dah. Kena pusing korang. Sekejap. Apa Zali buat tu? Cameraman ni Mando ni tukang ambil ni. Mando Arif panjang. Sekejap. JCB sabar lu. JCB tengah setting dia punya cangkuk kejap. Dia kena pakai belakang. Sebab kalau dia pakai depan, maksudnya dia tolak JCB tu ke depan. JCB pula tenggelam dah. Tak satu hal pula. Siapa nak tarik? Pakai excavator. Sekejap dia ke depan dulu. Dia tolak pakai ke belakang. Korang sabar. Ni nak kata singkat cerita, tak singkat cerita lah. Tapi kalau angkat buah musim hujan, kalau korang tak sangkut, satu kali tak ada sangkut, memang aku tak tahulah korang pakai apa. Bukan manusia lah tu. Tapi mesti ada sangkut lah. Nak macam mana kerja macam ni kan, tuan. Okey, 1, 2, 3. Aku push ni. Double tau pakai double. Sikit lagi. Sikit. Tak lepas je. Dia tolak di belakang. Tolak sikit. Tarik. Okey, settle. Alhamdulillah, settle. Yuhuu. Alhamdulillah. Sambung kat kerja korang. Okey lah dugaan aku hari ni. Nasib baik lah Zali. Yo man. Rock. Hai. Settle. Nasib baik lah dia JCB mentadu ni. Inilah JCB dia pun dah siap tolong. Aku review sikit JCB. Okey, mantap. Korang dah settle. Alhamdulillah. Aku sambung kerja macam biasalah. Yang buah terjatuh tenggelam tu tinggal tunggu tu. Terima kasih Zali. Okey. Mantap sebaik dia Zali. Kan aku nak penuhkan beam depan tu. Sekejap aku tunjuk beam depan tu korang. Okay korang, terima kasih lah kerana menonton. Dari awal sampai akhir. Singkat kata, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay korang, bye bye. Assalamualaikum. Okay, sekejap aku tunjuk beam. Ini keadaan dia. Aku akan penuhkan beam nanti. Okay, tunggu next video. Okay, Assalamualaikum.